Selamat datang ke sesi penerangan kita hari ini. Selalu sangat kita dengar andaian, kononnya sebelum kuasa luar datang ke Borneo, masyarakat tempatan ni hidup tanpa sistem. Macam tak teratur langsung kan? Tapi hari ini, kita nak ubah pandangan tu. Sebenarnya, keadaan muka bumi di sana secara organik telah membentuk satu sistem pemerintahan tempatan yang sangat genius dan cekap. Cuba kita fikir sejenak. Macam mana masyarakat awal ini boleh hidup aman damai, selesaikan masalah tanpa ada satu kerajaan moden yang berpusat? Jawapannya memang mengagumkan. Tesis utama kita hari ini, sistem tradisional tempatan ni bukan je wujud, malah ia sangat efektif. Ia bawa kestabilan dan kemakmuran jauh lebih awal sebelum mana-mana kapal penjajah pun sampai. Okey, jom kita mulakan perjalanan sejarah kita mengikut peta geografi. Kita akan mula dengan asal-usul pemerintahan, diikuti dengan kepimpinan kesukuan dan kerajaan lembah sungai di Sarawak. Lepas tu, kita menyeberang ke Sabah untuk faham sistem kesukuan dan lembah terbahaginya sebelum kita simpulkan kecekapan sistem tradisional ni. Bahagian pertama, asal-usul pemerintahan terikat dengan geografi. Seterusnya, bahagian kedua, kepimpinan kesukuan Sarawak, sistem di pedalaman. Kalau kita tengok jauh di kawasan pedalaman Sarawak yang bergunung ganang, kedudukan yang terpencil ni sebenarnya bagi kelebihan untuk komuniti tadbir diri mereka sendiri, bebas dari kuasa luar. Titik tumpu mereka? Adat. Adat ni bukan sekadar tradisi biasa ya, ia adalah undang-undang mutlak. Pemimpin tak semestinya naik sebab keturunan, tapi mereka dipilih berdasarkan kemampuan dan wibawa untuk pastikan adat ni dipatuhi demi menjaga keharmonian semua orang. Memang pelbagai ragam kalau kita sebut pasal gelaran ni. Bagi orang Iban, mereka panggil ketua mereka tuai rumah. Kayan pula ada kelunan marin, orang Kenyah dengan peran lepo dan Bidayuh pula tua kapung. Walaupun nama berbeza-beza, peranan mereka tetap sama. Mereka ni pengantara elit. Kalau ada apa-apa pertelingkahan, ketua-ketua inilah yang akan selesaikan secara muafakat berlandaskan adat. Tak perlu pun campur tangan pihak luar. Masuk bahagian ketiga, Kerajaan Lembah Sungai Sarawak, pengaruh pesisir pantai. Bila kita keluar je dari kawasan pedalaman menuju ke pesisir pantai, suasana terus berubah. Masa tu, pergerakan manusia secara semula jadi memang tertumpu kat sekitar jaringan sungai. Yelah, sungai masa tu ibarat lebuh raya utama kita. Dari pertempatan rancak di tepi sungai inilah, ia perlahan-lahan berevolusi menjadi kerajaan bebas yang mula berhubung dengan dunia luar. Ini bukan sejarah moden tau. Bayangkan, seawal abad ke-7 lagi, kerajaan macam Sawaku yang diasaskan oleh Dato' Merpati dan kerajaan Samadong dah wujud. Masuk abad ke-11, muncul pula kerajaan Melano yang diasaskan oleh Tugau. Dan apabila Empayar Majapahit mula merosot menjelang abad ke-14, kuasa besar seperti Kesultanan Melayu Brunei mula melebarkan pengaruh mereka ke kawasan sungai-sungai ini. Di sinilah bermulanya asimilasi melalui sistem kedatuan. Sultan Brunei tak mentadbir secara langsung tapi baginda melantik pemimpin tempatan, biasanya keturunan Datuk Merpati Jepang sebagai wakil baginda. Ada 3 jawatan utama ni, Datuk Patinggi, Datuk Bandar dan Datuk Temenggung. 3 tokoh inilah yang uruskan hal kehakiman, kebajikan masyarakat sehinggalah kutipan cukai. Memang satu sistem wakil yang sangat efisien, Sultan tak payah pening nak pantau hari-hari. Okey, bahagian keempat, sistem kesukuan Sabah, adat dan kepercayaan. Sekarang kita menyeberang ke kawasan pedalaman Sabah pula. Apa yang paling genius tentang sistem masyarakat Kadazan Dusun dan Murut ni adalah pengasingan kuasa mereka. Untuk pentadbiran harian dan selesaikan masalah kampung, ia diselia oleh orang tua atau ketua kampung. Tapi hal-hal rohani, adat resam dan pantang larang, yang tu diserahkan sepenuhnya kepada pakar spiritual. Bobohizan bagi Kadazan Dusun dan babalian bagi orang Murut. Satu keseimbangan yang sangat cantik antara pentadbiran fizikal dan rohani. Bahagian kelima, Lembah Terbahagi Sabah, pengaruh yang kompleks. Di muara sungai pesisir pantai Sabah itulah keadaannya agak berbeza. Kawasan ini sangat terdedah dengan aktiviti perdagangan dan campur tangan kuasa luar. Geografi betul-betul membelah pentadbiran Sabah masa ni. Kawasan pantai barat dikuasai oleh proksi Kesultanan Brunei, manakala pantai timur jatuh bawah pengaruh Kesultanan Sulu. Tapi yang menariknya, kat kawasan tengah-tengah yang bebas dari pengaruh kedua-dua sultan ni, ada sesuatu yang unik berlaku. Di celah-celah kawasan bebas ni, lahirlah sistem ketua bebas.
Sistem ni tak ada kaitan dengan lantikan diraja atau diwarisi dari keturunan. Ini murni kelangsungan hidup. Tokoh-tokoh tempatan yang hebat mentadbir wilayah mereka sendiri secara total tanpa tunduk kepada mana-mana raja. Kekuatan mereka 100% bergantung pada karisma, pengaruh dan keberanian pribadi. Bayangkan keberanian tokoh-tokoh hebat macam Sharif Osman di kawasan Marudu dan Datuk Krunding di Tunku. Mereka ni memang tak gentar langsung nak cabar kewibawaan Sultan. Kuasa dorang terbina berkat keperwiraan pribadi dan kesetiaan mutlak dari pengikut-pengikut. Malah mereka siap gubal dan tegakkan undang-undang mereka sendiri lagi. Inilah definisi sebenar autonomi berani mati yang dipacu oleh semangat anak tempatan. Dan bahagian terakhir, bahagian ke-6, kecekapan sistem tradisional. Jadi, kalau ada yang masih ingat pentadbiran tersusun ni eksklusif dibawa oleh orang Eropah, tanggapan tu jelas salah sama sekali. Masyarakat kita di Borneo dah lama bentuk sistem yang cukup serasi dengan alam sekeliling. Dari undang-undang adat di pedalaman, sistem kedatuan, wakil-wakil raja, sampailah ke sistem ketua bebas di muara sungai. Ini semua bukti nyata yang nenek moyang kita cukup handal mencipta peradaban sendiri yang sangat stabil, makmur dan berdikari. Dan ini meninggalkan kita dengan satu persoalan epik. Apabila struktur tradisional tempatan yang dah sebati ni akhirnya bertembung dengan ideologi pentadbiran barat, macam era keluarga Brooke di Sarawak dan SBUB di Sabah, apa yang berlaku? Adakah sistem kita ni terus lenyap atau ia bijak berasimilasi? Kalau nak tahu kelanjutannya, pastikan anda terus ikuti siri penerangan kita yang seterusnya. Terima kasih banyak-banyak sebab meluangkan masa dan kita jumpa lagi.